Elina. Buat apa tu? Nak sampai sekolah dah, nak? Tapi ni okey, cuaca tak panas. Datang servis tukar minyak hitam je. Nasi goreng, paprik ayam. Baik. Ini nasi goreng cili padi dengan telur mata. Tapi telur keras. Telur lopek. Tengah tunggu Elina habis mengaji lagi 10 minit. 15 minit lagi. Kucing. Kucing. Kau buat apa kucing? Kau nak pergi mana? Yang. Dia macam dengar yang panggil Mia tapi dia tak tahu kat mana bunyi tu datang. Oh. Dia masuk rumah Linda dah. Habis dah. Siap dah ngaji. Sedikit laporan cuaca hari ni. Hari ni alhamdulillah hujan, tadi lebat juga. Lepas tu ni dah rintik-rintik. Harapnya hujan berterusan sehingga petang lah. Bagi sejuk sikit kawasan ni. Oh, ramainya kawan mami. Nah, tengok kawan mami on the right. Lembu. Aduh. Putih. Ramainya kawan mami. Bukan. Nak masuk ke Setia Alam ni hujan sangat lebat ni. Elina, kalau hujan macam ni macam mana nak PJ? Nak PJ. Tak dapat PJ lah kalau macam ni kan. Kesian. Nak makan nasi Arab lem kapsah. Lama tak makan sini. Okay, ni dia lem kapsah. Cantik ya. Pukul 5.25 masuk untuk pergi bersenam. Ayah tengok ni. Ada masterpiece. Siapa buat ni? Elina. Semua Elina lukis? Ya. Sin Constant. Sin Constant. Hebat. Sementara tunggu Elina habis kelas karate, pergi stesen Timur sekejap. Cari sayur. Audisi. Terbaik lah. Wow, chicken chop. Kenapa? Lamb. Ni ya? Dua. Okay. Bola chicken. Ni dah beli apa ni? Dah beli tahu, dah beli bawang putih, daun bawang, cili, segala bawang, cendawan enoki. Beli roti Elina 2, roti aku. Ni Annie punya 2. Let's go baby. Kedek. I'm going to slap you. Oh. Malam ni makan dekat JJ Burger. Lina makan apa? Kuih tiaw tak pedas. Ayah punya pun kuih tiaw pedas, telur mata. Tolong tulisan berangkai. Colourful lah. Macam rainbow kan? Ada tulisan berangkai. Oh. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Apa dia? Kenapa ayah tak pakai jam baru ayah? Ya. Saja ayah nak pakai jam ni. Sebab jam ni baru tukar bateri. Tapi ayah pakailah jam yang mami beli. Yalah, jam mami beli tu boleh pakai petang nanti atau malam nanti. Alhamdulillah hujan lebat hari ni. Alhamdulillah hari ni 4 lauk ikan bilis sambal, tahu telur, sardin yang lama dah tapi dalam peti ais, panaskan, lepas tu telur dadah. Macam gini. Hari Jumaat, sekejap lagi petang ni ada parent teacher meeting dekat sekolah Elina. Sekarang pukul 12.20. Lepas tu Elina pergi sekolah dengan mak dia pukul 2. Dalam sebelum 3.30 sampai sekolah Elina untuk jumpa dengan cikgu dia. Untuk tengoklah macam mana prestasi pelajaran dia. Elina rasa Elina dapat berapa TP untuk semua subjek?
Ena rasa sama macam tahun lepas. Ayah rasa mungkin better kot. Mungkin Macam, tahun ni banyak TP6. Mana tahu kan? Macam 45. 45 biasa je. Kita target TP6. TP6. Mungkin 3 subjek dapat TP6 ke, ataupun kalau tak ada TP6 langsung dapat TP5 pun okey dah. Tapi nak tak kena dapat TP rendah macam TP3. Kalau TP3 kena improve lah. Kena improve dalam kelas nanti. Ayah pakai baju Melayu warna biru ni nak. Wow. Untuk pergi ke parent teacher meeting. Ayah cantik macam hari tu. Cantik. Ayah cantik. Ayah handsome lah. Mana ada yang cantik? Ayah kacak. Ayah kaca. Ayah, ni baju sama lah bila pergi parents meeting tahun lepas. Tak ada. Parent meeting tahun lepas kan warna dark blue. Yelah, ni sama. Ada ke? Sama. Maybe lah kot. Ayah tak ingat. Baru habis parent teacher meeting dengan Elina. Ni nak pergi ke Aeon Mall Shalam sebab nak baiki botol Elina. Macam mana tadi nak? Okey tak? Ayah, tadi Ena dapat TP 4 untuk bahasa Melayu dan pendidikan Islam. Okey. Dan TP 5 untuk yang lain. Semua subjek TP5 kecuali bahasa Melayu dan juga pendidikan Islam dapat TP4 kan? Good job. Bagus lah tu. Tapi bahasa Melayu tu dia masih lagi sama. Sama apa? Sama dari tahun lepas. Tahun lepas pun TP4 juga? Ya. Okey lah tu. Benda boleh improve lah tu. Lagi more pula. Macam dah sampai di Aeon Chalet. Aeon Chalet. Tak cari apa Aeon Chalet ni? Jalan-jalan di Aeon Chalet. Dan beli buku. Beli buku? Beli buku dia sebab dia cemerlang. Sebab keputusan exam dia cemerlang, TP4 dengan TP5, mostly TP5. So Elina request untuk minta buku. Bagus, jimat sikit aku. Jangan dia minta PlayStation sudah. Bebe je Elina, tak berhenti bebe. Popet. Tak ramai orang dekat Aeon Chalet ni. Ni, nampak kau parking tadi macam ramai tapi dalam tak ramai sangat. Tengah cari buku untuk Elina. Dah pilih dah nak? Belum. Nah. Erin and the Magic Toothbrush. Ni botol Lina nak dibaiki tapi kedai tu dah tutup dalam Aeon Mall Shalam. Kena pergi ke ICT Central pula. Kedai tu ada dekat ICT Central. Aeon Mall sebelum ni ada. Tapi sekarang dah pergi dah tak ada, dah tutup. Ganti dengan kedai lain. Dah jumpa belum? Belum. Elina dapat buku baru. Tu, ni lagi buku Elina. Makan. Ni asal nak beli buku untuk Elina lah sekali beli Daiso lah, beli macam-macam lagi. Beli roti. Yang paling bahagia ini Elina dah banyak barang dia beli. Buku dia saja berapa buku dia? 4 buku kan. Abang beli satu untuk dia kan. 4 buku Elina beli hari ni. Toys tak ada. Toys tak ada lah. Lepas tu makan-makan. Beli roti lagi. Ni buku Elina beli tadi. Self-control. Don't be a phone addict. Comic stem Y. Dan robot comic. Interstellar Defense Combat. Laporan cuaca di Shah Alam, hujan lebat sampai terbatas penglihatan. Sekian laporan daripada saya. Selamat pagi. Pagi Sabtu pergi bersenam dekat Bandar Bukit Raja. Tak ada bersenam, berjalan kaki je. Dia dah sambil ambil angin segar, lama tak berlalu. Terus tinggalkan ayah. Annie dengan Elina tengah duduk kat playground. Teman Elina main dekat taman, kat playground sana sebabnya tak ramai budak lagi. Tadi sebelum gerak rumah dah cakap dah tak boleh playground dulu, kena pergi jalan dulu sejam. Dah cukup 1 jam barulah boleh main playground. Tapi itulah takut lepas jam je lagi ramai budak dekat playground, dia tak boleh main, tak selesa nak main. So sekarang tak ramai ni, bagi dia main dulu, lepas tu barulah dia start jalan. Pagi ni boleh tahan ramai juga orang. Lepas tu dekat sana ada senam aerobik. Okey lah, meriah sikit taman ni, ramai orang. Tu dia semangat buat senam aerobik semua. Penat lah? Penat lah? Mami dengan Elina sama-sama berlari
Aku jalan lagi. Ada ikan ke? Tahu. Sini ada ikan. Nampak tu? Tu ikan saya. Ada ikan. Gapi besar. Bukan gapi tu. Besar sangat ni. Ikan puyuh. Ni kawasan wetland. Semalam hujan kira okey sikit, nampak ada air banyak sikit. Annie dengan Elina aku tak tahulah dia orang gimana. Rasa dia orang main sebelah sana. Aku pula main sebelah area lain. Ada lagi 30 minit lagi. Laluan ni tak buka lagi. Kalau siap ni mesti dah pergi sana. Macam best ya. Dah, duduk pula dah. Penat dah? Come on lah baby. Ha? Oh iyalah, tahu. Oh. Elina dengan Annie tengah berlumba siapa sampai dekat Gelongso dulu. Lepas tu aku pula kena bawa beg Elina. Dalam beg Elina ni buku yang dia beli semalam. Okay, last permainan sebelum pergi cari sarapan. Bukan? Last. Oh, not last. Okay, main lah dulu. Lepas tu nak pergi cari sarapan pula. Orange Press. Sini. Yang beli apa? Apa ni? Dah siap jogging. Nak pergi cari sarapan pula. Sarapan selamat. Ni dah dapat jus orange dah. Sekejap. Ada. Okay, dah lepas berjogging, kita makan nasi lemak. Nasi lemak. Tak ada telur mata? Oh, ada yang. Tadi nak pergi ke ICT Central. Nak baiki botol air dia, harap boleh baikilah yang urusan terkendala semalam. Jenama fancy tu kan? Fancy. Ya kot. Abang tak tahu je nama apa tu. Fancy. Fancy. FAMCY. Betul. SY. Laporan cuaca di Klang nak menuju ke Shah Alam pada petang ni. Cuaca agak mendung, mungkin nak hujan sekejap lagi. First sekali nak pergi cari makan dulu. Annie kata nak makan ramen pula. Sebab nak bagi Elina makan ramen. Aduh. Ke mana ni? Ramen Serokia. Aduh, Serokia lagi. Meramen lah kita. Shio egg ramen. Shoyu egg ramen. Shio egg ramen. Shio extreme lah. Baik lah. Makan-makan. Mami dan ayah dah habis makan. Elina ada sikit lagi. Okey, nak habis dah. Nom. Syarnya pipi lah. Ya Allah, syarnya pipi. Ini kedai untuk tukar penutup botol Elina. Fancy. Oh wow, ada banyak rupanya penutup dia. Penutup banyak warna. Pening tu Elina mesti dah pening nak pilih warna apa kan. Elina tengah stres. Tak tahu nak pilih mana satu. Lepas makan ramen, makan aiskrim pula sambil mengopi. Aiskrim apa ni? Wow, baskin. Ni coklat juga. Bismillah. Tadi kan lidah panas kena sup ramen. Lepas tu bila makan aiskrim rasa balance betul rasa. Ni dah ada ni. Yang beli Korea tu. Ada sedap lagi dia pintaskan dia. Bayar tu dia punya dia ada klik. Taki. Lina masih lagi tak kenyang. Dia beli hot and roll pula. Crispy Nutella kan? Crispy Nutella. crispy nutty Nutella but without nut. Crispy nutty Nutella tapi tanpa kacang. Kelas karate. Oh, dah ada orang datang dah. 2 orang kat dalam. Yahoo dah beli bendera sempena musim kemerdekaan ni. Kalau tak ada beli bendera lagi, better pergi beli cepat. Ni dah bulan 8 dah ni. Hujung bulan ni dah hari merdeka. Datang City Mall, ingat nak jalan je lah sekali beli cermin. Lepas tu beli pinggan sekali. Kasih abang. Kau tak keluar lagi? Oh, ada dah. Baby. Kesiannya, terlambat sikit.
kesiannya ya Allah. Pintu tu tutup lah. Oi, panas gila ni. Lepas hantar Lina tadi, singgah beli aiskrim depan pagar sekolah dia. Aiskrim roti, lama tak makan aiskrim. Panas macam ni, dapat aiskrim memang best lah. Malam ni makan nasi lemak. Nasi lemak telur puyuh. Elina nasi lemak telur mata. Nasi lemak rendang kerang. Nah, sekejap lagi ayah nak pergi makan nasi Kak Awok dengan Mami. Okey. Ayah kenapa ayah pakai makeup ayah punya cermin mata? Saja. Tapi ayah nampak macam ayah menangis. Ayah menangis. Ayah menangis sebabnya ayah kena makan nasi Kak Awok sekejap lagi. Sebab pagi tadi ayah dah makan nasi lemak dah. Ayah ingatkan tak nak makan tengah hari. Lepas tu Mami ajak makan nasi Kak Awok pula. Mami tahu ayah suka. Ayah susah nak susah nak tahan godaan daripada nasi Kak Awok. Nasi Kak Awok. Okay, habis dah makan nasi Kak Awok. Lepas tu sempat singgah GT Mart, beli susu coklat Farm Fresh, roti. Susu coklat Farm Fresh bagi aku ni adalah susu coklat yang paling sedap sekali di Malaysia. Sebabnya rasa coklat dia lagi pekat, lepas tu rasa berlemak sikit dan juga kurang manis berbanding susu coklat yang lain. Sementara tunggu Elina habis karate, Elni sedang acah makan bungkus kau-kau dengan kuih kek lapis. Oi. DIY lah, dah ada jual dah keyboard ni. Keyboard yang Elina nak beli. Keyboard yang Elina nak beli. Yang beli, kalau tengok video sebelum ni, yang beli dekat Fancy ICT Central tu, yang RM20 tu, Elina dah hilangkan dekat sekolah. Dia letak di botol air dia. Lepas tu botol air dia tu letak kat luar masa nak masuk library. Lepas tu bila dah habis mata pelajaran tu, dia tengok dah tak ada dah keyboard dia dekat botol air. So dia pun sedih lah hari tu, menangis. Lepas tu tadi masuk DIY ni nampak benda ni. Tapi yang ni best ada lampu. Mesti ada lampu lagi. Oh, tak nampak sangat. Bunyi Tak tak sangat. Bunyi tak adalah sedap macam yang RM20 yang dekat Fancy tu, tapi boleh lah nak pakai kan. Kalau hilang pun tak adalah rasa sedih sangat. Janji dia boleh main tekan-tekan dia. Elina terkedek-kedek, dah siap karate. Nak ambil bunga dah. Bunga? Tekan lah. Cuba tekan keyboard tu. Yang tu ada lampu. Kalau tekan waktu malam akan nampak lampu kat keyboard.